Nampak? So emas kita dah keluar dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-puan, hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak withdraw emas daripada mesin ATM dekat Public Gold. Okay, jom. So dekat mesin ni kita ada macam-macam item lah, daripada 0.25 gram sampailah 100 gram. Sekarang ni saya nak keluarkan 10 gram. Caranya mudah saja, kita tekan je pada get withdraw ni. Dan dalam apps kita ni ada QR code dekat atas ni, so kita scan je QR ni. So kita ada beberapa jenis pembayaran kita boleh buat. Kita pilih je ikut mana yang kita suka. Sekarang dia tengah proses keluarkan emas kita tadi, so kita tunggu jap. Okey. Nampak? So emas kita dah keluar dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. So saya dah keluarkan 10 gram saya. So kita buka kejap. Tuan-puan, kat sini ada 10 gram gold bar. Ini 10 gram gold bar bersih Taifu. Okay, so tuan-puan, melalui mesin ATM ni kita boleh menabung serendah RM100 melalui akaun emas Gap, dan kita boleh keluarkan melalui mesin ATM ni. Kita boleh juga beli secara direct daripada mesin ATM ni. Okey, bagi yang berminat nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, sila rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold secara percuma. InsyaAllah saya akan bantu sampai kaya dengan emas.